Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Bismillah tu tak lagi lah. Bismillah tu wajib. Ni sunat hai'ah ni. Sunat hai'ah sebelum kita Fatihah, a'udzubillah. Baik. Yang keempatnya ialah membaca atau mengucap amin atau takmin selepas membaca Fatihah. Dinyaringkan pada sembahyang nyaring iaitu jahar dan diperlahankan pada sembahyang sir. Dan disunatkan bagi makmum mengucap amin bersama dengan baca imam. Baik. Kalau kita segang pun samalah. Kalau kuat kita baca amin. Sembahyang zuhur janganlah baca kuat. Untuk telinga sendiri je. Kalau kita sembahyang Jumaat kena bersama dengan amin yang dapat. Itu amin malaikat. Doa malaikat bersama. Takmin Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nanti dulu. Sunat berhenti dulu situ pula. Nah, sebelum amin tu ada sunat pula. Hai'ah situ, saktah tu sunat. Berhenti sekejap. Amin. 5 saktah dalam semayang ni sunat. Boleh? Baik, alhamdulillah. Baik, saya baca Fatihah, kita main garis Okay, Abayuh amin. Nak tengok mana dulu dengan imam. Sunat. Dan sebelum amin itu ada sunat saktah, ada doa situ. Sunat juga doa situ. Ya? Dua je lah. Masa amin tu masa sujud 3 lah sebelum beri salam 3. Sebelum amin tu. Lepas ghairil maghdubi alaihim bacalah rabbi fili wali walidayya. Baik. Sekarang ni tak apa tu. Kita terus mula. Abayus saya baca kuliah. Saya baca kuliah pula. Saya baca Fatihah, Abayus amin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Gitu sama dengan imam. Dan kalau dulu pada imam, tak adalah sunat tu. Kalau tak kata amin, sah tak sembahyang kita? Ya? Mana kita tahu? Dia angguk. Kalau tak kata amin, sah tak sembahyang kita? Sila tulis. Sila tulis. Selamat datang. Ya? 1.7K. Alhamdulillah. Ya? Amin. Maknanya tak boleh takmin bersama amin sama malaikat lah. Malaikat ni dia amin sama dengan imam. Imam pun saktah situ. Dia tak ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tu imam hipokrit tu. Penting diri sendiri. Imam ni dia kena ada give and take. Kena ada tolak ansur. Baik. Tak kata amin pun tak apa. Sebab sunat. Kita bicarakan sunat hai'ah. Baik. Yang keenam membaca mana-mana surah lah. Tak kira lah dia semayang dia sebagai imam ataupun bagi munfarid. Apa dia munfarid? Sahabat-sahabat sila tulis. Apa dia munfarid? Kita dapat ilmu ni. Apa dia munfarid? Sila. Sila like, comment and share. Sila. Abang Yus. Munfarid. Iaitu semayang seorang diri. Seorang diri pun kena baca juga surah. Kedua-dua rakaat. Baik, kita timbul macam ni. Tak buat. Dah kan kita belajar dah ni sunnah hai'ah. Tak payah tanya lah. Refresh. Dah, usolli sunnah hai'ah. Dah. Lepas tu nak kita lain banyak dia bubuh. Baik. Dah apalah kita tahu.
Maka kedua-duanya kena baca. Baik. Tiba-tiba lah. Kita mari sembahyang subuh. Sembahyang subuh kita ni makmum apa? Muafiq ke masbuk? Ada tak saudara? Mari dah masuk gambar mari masbuk. Bukan imam kata tu. Imam kampung hamba. Imam kampung hamba tu. Jangan imam kata pula. Tahu nengen kata. Ya? Mana? Bayar kereta waktu je. Rezeki masing-masing tak sedeki lah. Allah Ta'ala lari rezeki kita lah. Jangan deki rezeki orang. Siapa yang deki rezeki orang, Allah Ta'ala tarik rezeki kita. Lepas tu bersyukur orang senang. Kita tumpang gembira bila sahabat-sahabat senang. Kalau sahabat susah, kita tumpang doa. Biar senang. Kita tolong bantu sikit seorang. Itu cara orang mukmin. Ni orang susah dikeji. Orang kaya dikata sombong. Susah manusia ni. Orang semayang tak kata kita ke orang. Contoh. Baik. Kita mari sembahyang subuh, kita dang rakaat kedua. Betul? Rakaat kedua lah. Kita mari rakaat kedua. Allahu Akbar. Kita muafiq rakaat kedua tu. Kita sambung dengan imam dang baca Fatihah. Tiba-tiba imam baca surah. Imam pun baca surah Qul Huwallah je subuh rakaat kedua. Bukan rajin sangat tu imam tu. Tambah pula imam tu sejuk-sejuk dah. Sembahyang subuh baca Qul Huwallah je. Atau inna dah. Dia bacalah mana-mana pun. Lagi jemaah tu tak usah cerita lah surah Ad-Dahri tu. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca inna lah. Inna wa'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Dan kita rakam Sami Allahu liman hamidah. Dia baca doa kunut. Doa kunut tu sunat abad ke sunat ayat? Jangan tengok tu imam. Tadi royak dah 8 perkara. Orang tanya bukan masalah baca tak apa, tak apa. Sila tulis. Imam rakaat, kita bangun rakaat kedua tu. Imam baca Allahumma hdina fi man hadait. Kita amin. Amin lah, kita baca lah. Imam baca, kita baca. Imam pun habislah baca tayat akhir. Bila imam baca tayat akhir, habis tayat akhir, imam pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Paling ke kanan. Kalau kata paling kiri, duduk lah. Sebab kita lo ke depan gambar selfie ni, dia memang bercanggah semua lah. Kita angkat tangan kiri, nampak kanan. Kalau kita makan tangan kanan, wano start makan tangan kiri. Kita tengok pula live. Lain kalau live dia ada juga kamera. Kita kamera sendiri. Baik. Tiba-tiba imam salam, kita bangun. Bila kita bangun, kita rakaat 2. Sunat dah kita baca kuat. Ambil baca kuat dulu. Sunat lah. Tapi ramai subuh kira kedua dia tak baca kuat. Dia bangun je. Mana ada Ustaz Ji dengar? Tak imam tak dengar. Hak bangun mari. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Linga diri ni bacaan muafiq, bacaan zahur tu. Bacaan C. Dia kena baca bangun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Abang ingat tidak lagu tu? Lagu kita baca ni. Lagu dia. Lagu Pikomli. Maliki Yaumiddin. Habis. Bila habis, sunat dah kita baca surah. Tadi sunat jahar. Sunat ayat. Kemudian sunat baca surah. Orang tak baca dah surah. Dan sunat pula baca kunut. Kalau tak baca kunut rakaat kedua tu, kena sujud sawi. Sebab dia abad. Mana ada ustaz kunut 2 kali dah sembahyang subuh? Buat apa Dah tadi baca dah. Tadi rakaat pertama, orang baca kunut rakaat apa?